Hai. Nak isi angin tayar je. Mau isi angin tayar? Mana tayar? Bawah. Oh, bawah. Sini ah. Ini banyak teruk ni. Ni tayar suara teruk ah. Mau tukar tayar? Okay. I betul cakapnya. Okey. You punya tisu pun sudah habis. Orang bersin. Hacu ah. You punya sebelah. Okey dah, tukar lah. Apa benda yang nak tukar ni, bos? Poket saya sudah tukar. You tak boleh function punya. I betul cakap you. I kasih dia jadi jet road 4 lah. I buat lah. Ya. Okey. Weh, apa hal ni, bos? Banyak sangat lah ni. Saya ingat tadi datang nak isi angin je. You memang isi angin saja. Bila pemanduan berlaku, dia nanti bunyi itu macam tau. I tukar lah. Okey. Tukar lah. Okey. Suara rosak bermakna di dalam kereta ada bakteria. Bila ada bakteria, bauan ikan masin lah. Ini tukar lah. Tukar lah. Ini mesti mau tukar punya. Ini penting tau. Ini lakak. Ini Enzo Ultimate Durables Kas Matte. Tapi ini sangat bagus ni. Ini karpet anti slip. Tak ada licin punya. Sangat kuat punya. Tahan lasak tau. Ini warranty Kita kasih warranty seumur hidup punya tau. You satu orang saja. You punya tayar angin takkan kurang lagi. I tukar lah. Tukar. Sudah siap. Okey, semua total berapa, bos? 5,000 lah. Saya datang nak isi angin je tadi. Sekarang sudah tukar mah. Saya fikir mahal tak ada free gift ke? Minyak enjin habis You isi air kelapa saja. Angkatlah. Okey. Lagi boleh tanam-tanam ni. I cakap betul punya tau. You mau ambil apa lah? Itulah lepas kejadian tu saya kena tinggal dengan suami saya. Dan inilah kediaman rumah baru saya. Oh, lepas kena tinggal tu dia memang hantar kat kawasan ni lah. Betul. Lepas tu dia bagi saya kapet ni, kapet Enzo ni sebab saya yang beli kapet ni kan. Oh, macam mana kediaman baru ni? Boleh lah, banyak nyamuk sikit tapi okey lah. Lagi ada kapet ni okey je. Okey, itu saja daripada saya, Azhari Azhar. Sekian, terima kasih.